Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahayyakum bitahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Allahumma wali umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin summa amin, fa amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama menyambung kitab kita, kitab yang asalnya ni hadis Al-Kafi, Tabmin Al-Kafi. Itulah hadis yang disyarah oleh Sahibus Faqamah, Sahibus Samahah, mantan mufti kita, mantan menteri agama, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kita sampai pada syarah, iaitulah Imam Nawawi, Tabmin Al-Kafi, pada muka surat 27. Dan tuan-tuan boleh baca kitab ini dengan begitu mudah, walaupun kitab asalnya Al-Wafi ini dengan bahasa Arab, Matan Arba'in Nawawiyah dengan bahasa Arab, kerana dia terjemahkan banyak versi. Ini yang paling lama lah. Ni dah koyak-koyak ni. Ni Abadin. Hadis 40 ni yang asal, kemudian ada Al-Wafi, syarah hadis 40 juga. Dan ketika Ustaz datang, kita buat pencerahan. Kalau tuan-tuan nak cepat, boleh baca sendiri, tapi lebih kepada penghayatan yang kita ambil poin-poin penting yang tidak ada di dalam kitab panduan kita, berpandukan 3 kitab di hadapan Musta'in. Kita terus jimatkan waktu dan masa. Pada bulan lepas, kuliah minit-minit yang ke-53 ataupun 54 begitulah. Lebih kurang, sebelum tu pun lebih kurang 56 minit. Dalam lebih kurang sejam lah kuliah. Akhir-akhir itu kita baca hadis muka surat 27. Okay, 27. Yang kitab tuan-tuan tak ada, tapi yang ambil daripada kitab ini, iaitulah Alamatul Sughra dan Alamatul Kubra. Itu pun kita tak sebut semua, tanda-tanda kiamat yang kecil yang banyak. Dan dalam hadis kita itu, dia sebut tanda besar. Malam ni kita nak sambung. Bulan lepas kita cerita sikit berkaitan dengan Dajjal, berkaitan dengan Dukhan, berkaitan dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Malam ni mungkin kita ambil istifadah ataupun faedah daripada hadis muka surat 27. Setelah Nabi ditanya, ma'amaratuha, apakah alamat tanda-tanda kiamat yang lain? Lalu disebut di antara tandanya, iaitulah maksiat yang berleluasa. Iaitulah tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar tidak disebut. Qala mal mas'ulu bi'a'lam minas sa'il fa'akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal ummatu rabbataha. Yang kedua, wa antarul hufat al-urat al-alata bi'a'asya yatatawalun fil bunyan. Itu saja dalam kitab kita muka surat 20. 2 tanda. Tapi disyarah oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bukan sekadar 2, walaupun dalam hadis itu 2, disyarah ada berapa? Ada 4. Dia itulah urusan diserahkan kepada bukan ahli. Kita telah kupas. Bertambahnya harta dan kekayaan dalam kalangan manusia dan meningkatnya pemborosan dan pembaziran. Kita telah kupas. Manusia bermegah-megah dengan harta simpanan, perhiasan, binaan bangunan dan saling berbangga diri dengan kekayaan masing-masing. Dan terakhir sekali, maksiat berleluasa. Dalam kitab kita Nabi sebut 2, tapi syarahannya panjanglah. Kalau tidak, masa akan keluar setebal ini. Kemudian hadis tentang Alamatul Kubra pun tak ada. Dalam kitab kita tidak ditanya secara detail, tapi syarah kitab kita dia sebut ada tanda kiamat yang besar. Anda baca, lepas tu kita syarah pula, kita ambil beberapa yang sempat, selain kalau daripada ada masa kita habiskan hadis ini. Ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala. Ma tadhakarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Fa dhakara ad-dukhan wad-dajjal
wad-dabbah wa tulu'u syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj wa salasa khusufin khasfun bil masyriq wa khusufun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru zali narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dan kami pada waktu itu sedang yatazakarun, diterjemahkan berbincang, kan? Kalau kita tazkirah peringatan, sedang ingat, sama-sama mengingat. Yatazakarun, saling ingat mengingat ataupun sedang berbincang, dipanggil muzakarah. Faqala, lalu baginda bersabda, ma tazakaruna, apa yang kamu bincangkan? Sedang buat discussion apa ni? Qalu, lalu mereka jawab, nadhkurus sa'ah, iaitulah kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Salah satu di antara nama kiamat ialah as-sa'ah. As-sa'ah. Kalau Arab tanya, kam sa'ah al-an? Itu bukan kiamat pula. Berapa kiamat sekarang? Kam as-sa'ah al-an? Buku berapa sekarang? Jam. Sa'ah tu ni jam. Kam sa'ah? Tuan-tuan panggil buku berapa sekarang? Ikut ayat lah. Tapi dalam nama-nama kiamat yang banyak, salah satunya Al-Qari'ah, salah satunya As-Sa'ah, salah satunya Al-Haqqah, banyak yang tuan-tuan baca dalam ayat lazim dalam Al-Quran. Jadi apabila disebut kami berbincang Anis-Sa'ah, nadhkurus sa'ah, kami bercakap tentang kiamat. Qala, lalu Nabi pun sebut. Nabi sebut apa dia? Nabi kata, innaha lan taquma hatta tarawna, tidak akan terjadi hari saat kiamat sehingga tarawna kamu melihat qabla ni sebelumnya asyra ayatin, 10 macam tanda-tanda. Nabi kan ditanya bila kiamat, Nabi kata aku pun tak tahu, mu pun tak tahu, mal mas'ulu bi'a'lamu minas sa'il. Tapi tentang tanda dalam hadis yang lain, dalam kitab kita tak ada. Tapi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia bagikan satu hadis. Ini satu saja tahu. Dalam kitab ni beratus hadis, kita ambil ikut kesesuaian. Hadis ni pun ada. Apa maksudnya? 10 asyaras ayatin, 10 tanda-tanda kiamat. Ini tanda besar tau. Tanda besar apa dia? Alamatul kubra. Tanda kecil, alamatus sughra. Alamat ni bahasa Melayu. Address bahasa Inggeris kan. Mana tinggal alamat? Alamat tu tuan tanda. Jadi tandanya jalan 3, lorong 4 ataupun tingkat 5, jalan seroja. Itu tanda lah. Jalan straight kita bagi tanda. Cuma kita tak guna address. Apa address kiamat? Pelik bunyi kan. Apa address kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Jadi ma'alamatuha ataupun ayat. Nabi sebut yang pertama tanda-tandanya iaitulah apa dia? Fadzakarad dukhan. Nabi menyebut tentang dukhan. Jadi Dr. Zulkifli dia terjemah beginilah. Asap. Lepas asap, Dajjal. Lepas Dajjal, binatang. Lepas binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Patutnya tenggelam lain, terbit timur ke belah barat, tapi dia terbit matahari daripada tenggelam. Itu betul-betul lah, iaitulah secara songsar. Turunnya Isa dan Maryam alaihissalam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, 3 peristiwa terbenamnya bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Dan akhir sekali adalah api yang keluar daripada arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar. Ini riwayat Muslim. Diterjemahkan untuk mudah dipahami. Kalau hadis tadi, tuan-tuan boleh baca pada terjemahan Ya'juj dengan Ma'juj ni. Tanda-tanda besar kiamat. Hadisnya banyak, dia berada pada muka surat 188. Antara maksud ialah
Innaha lan taqulu, sesungguhnya kiamat tidak akan datang qabla, sebelum asra ayatin, iaitulah 10 tanda. Fazakar dukhan, lalu baginda sebut tanda yang pertama, baginda sebut asap. Nombor 2, Dajjal. Nombor 3, binatang yang akan keluar daripada perut bumi. Wadabah, dabah. Itu nombor 3. Iaitulah dabah, itu diterjemahkan binatang yang keluar daripada perut bumi. Terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa, Maryam. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj. 3 gempa bumi, iaitulah di timur, barat dan di Jazirah Arab. Dan terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang mengiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Jadi hadis sama. Hadis ni pun sama juga. Hadis ni pun sama, mata lain. Hadis ni pun sama. Hadis ni pun sama. Tapi dipecah-pecahkan, iaitulah tanda kiamat ada 10. Kita akan tengok secara pantas dan tuntas daripada tanda-tanda besar ini ikut ranking. Yang kat 10 ni tak berlaku lagi lah. Yang tanda-tanda kecil dulu kita belajar banyak. Dalam kitab kita ada 2 kan? Ada 2. Ibu melahirkan tuan, kemudian mereka berlumba-lumba membangunkan bangunan. 2 kan? Tapi dalam ni, dia ada 57 tanda-tanda kecil, itu pun tidak disebut oleh pengarang semua sekali. Tanda-tanda kecil apa dia? Terutusnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi diutuskan 1448 tahun, itu dah tanda kiamat. Sebenarnya kiamat tu dah dekat dengan kita, begitu juga wafatnya Nabi Muhammad. Nabi tinggalkan kita. Terjadinya pelbagai fitnah, iaitulah timbul fitnah di timur, terbunuhnya Utsman ibn Affan, perang Jamal, perang Siffin, muncul kaum Khawarij, kemudian perang Hurrah, muncul pendapat bahawa Quran itu makhluk, kemudian ada munculnya orang yang mengaku sebagai Nabi. Sebagai Nabi ini, selepas Nabi wafat, nama dia Musailamah. Dia dakwa dia juga Nabi. Dipanggil Musailamah Al-Kazab. Itu zaman Nabi. Maka zaman sekarang, IFP pun mengaku dia jadi Nabi. Haji Kahar pun dia jadi Nabi lagi Rasul. Kan? Rasul utusan lain. Aduh, Haji Kahar. Kemudian lenyapnya amanah, ilmu dihilang, ramai pegawai serta pembantu penguasai zalim, perzinaan bermaharajalela, kemudian riba bermaharajalela, bermahalajanya bunyi-bunyian muzik serta dianggap berapa rancangan realiti yang ada daripada Gegar Wagansa, Akademi Fantasial. Orang tua. Otai masih berdosa. Itu tu anda juga puan, untuk budak-budak macam-macam lah, Tom Tombak, Malaysian Idol, import daripada American Idol, kemudian Akademi Fantasia, Sehati Berdansa, yang tadi Abang Ludi cakap benda, Kilauan Emas. Semuanya tu hiburan. Banyaklah gempa bumi, lenyapnya orang yang soleh, wanita berpakaian tetapi telanjang, mimpi-mimpi orang mukmin menjadi kenyataan. Sampailah hujung-hujung habis, iaitulah dikirimkan angin yang baik untuk meniup mengambil arwah orang yang mukmin, dan juga penghalalan Al-Baitul Haram dan kehancuran Kaabah. Itu pun mirip-mirip dah, walaupun tak hancur lagi. Hancur keimanan di sana. Datang artis K-pop, kemudian mereka nak jadikan tempat tanah haram tu sama-sama sekarang ni menakutkan. Bukan sekadar pesta, konsert tuan-tuan pergi kat sana, akhir sekali kesan-kesan sejarah pun tak ada, kita pergi untuk berhibur. Kan? Betapa moderatnya, betapa sekularnya pemimpin mereka, akhirnya jadi begitulah. Tanda-tanda besar. Tanda besar tadi antaranya 10. Apa dia? Al-Mahdi tidak disebut dalam hadis kita ni kan? Iaitulah tanda-tanda besar kiamat, iaitulah munculnya turunnya Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa pun belum turun lagi. Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pun tak turun lagi. Telah dikurung di antara 2 gunung oleh Zulkarnain. Kemudian gempa bumi, runtuhnya di 3 wilayah. Iaitulah yang disebut tadi tidak berlaku lagi. Hak berlaku tu zilzal-zilzal kecil ataupun gegaran-gegaran kecil. Mungkin di Tokyo, mungkin di Indonesia, mungkin di tanah tinggi Kemensah sana, termasuk Island Tower tu kecil-kecil. Begitu juga ad-dukhan. Dukhan ni kabut ataupun disebut asap tadi. Kemudian terbit matahari daripada barat,
kemudian keluarnya binatang daripada perut bumi, ada dalil-dalil ni semua. Ada dalil ayat Quran, ada dalil daripada hadis, rupa binatang itu macam mana, tempat keluar binatang itu kat mana, apa yang dilakukan oleh binatang itu, dan tanda akhir sekali ialah apa dia? Api yang mengumpul manusia dan cara untuk mengumpul manusia, bumi tempat berkumpul dan pengumpulan di dunia. Habislah kitab kita besar dan kecil. Nampak like Like sekali. Tu. Like ke YouTube tu? I like. FB like. I like bukan dia tengok porno tapi tanda kiamat. Anda nak pilih di antara tanda-tanda yang banyak ini, mungkin secara umum, tuan-tuan, kita pilih berpandukan hadis. Iaitulah disebut Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ini kabut. Kabut ad-dukhan. Dukhan, apa dia? Ada surah dukhan kan? Apa makna dukhan? Pandai. Memang layak jadi Tok Imam baca surah Al-Munafiqun. Dan juga surah Al-Kahfi tadi. Baru, standard. Pengerusi surah. 110 ayat. Surah, kenapalah surah-surah lazim? Tuan-tuan, kenapa surah Al-Mulk? Kenapa surah Al-Waqi'ah? Kenapa surah Sajdah? Kenapa surah Yasin? Kenapa surah Waqi'ah? Nuh, salah satu Al-Kahfi. Jadi apalah surah-surah lazim itu di samping, iaitulah muqaddam. Amma yatasa'alu sampai ke bawah tu minal jinnati wan nas. Ini dia panggil ilmu alat lah untuk kita. Kalau kita panggil ilmu alat ni, kita duduk kat mana-mana, orang boleh tolak jadi Tok Imam. Tali arwah pun kena tahu lebih-lebih kurang kan. Kita orang Melayu ni, kalau tak ada Tok Imam apa, okey, adik muda ni boleh tolak tali. Kan? Tok Imam tak ada, boleh tolak. Tak ada. Nak baca surah As-Sajdah. Semua boleh. Tu baru kelas. Suami yang ada kelas sikit kan. Bukan Maria saja. Kelas kaum Maria. Kau dia tu? Kopi ke mana? Semua tak tahu. Kelas Maria itu dalam TV. Jangan buat warok begitu. Bahkan ada kelas dia. Di samping, tuan-tuan boleh mengurus company masing-masing, kemudian boleh kerja. Tapi kalau ditolak, semua boleh. Dipanggil ilmu apa pasal ni? Ilmu alat lah. Anak-anak muda kalau dia duduk kampung, dia boleh 2-3 perkara alat ni, insya-Allah disenangi. Amalan awak natu. Pasal ni ada natu itu. Ustaz pun sempat pergi walimatul urus, taniah untuk walimah. Cuma tak jumpa berhenti. Sebab Ustaz pergi banyak tempat, tapi last sekali menyantuni kawan kita kan. Tuan dah juga apa? Budak tu dia duduk kat mana-mana, tapi dia boleh sembah. Salah satu dia disenangi, bukan sekadar dia boleh azan. Bukan sekadar dia boleh jadi imam. Kalau hari Jumaat Tok Imam tak ada, dia boleh naik. Kan? Tok Imam tak ada ni, macam tali sikit cikgu. Pada dia cikgu. Dia dekat sekolah, dia disenangi. Cikgu sejarah. Kan? Suruh tali boleh. Suruh tanik boleh. Suruh jadi imam boleh. Pipi Yasin boleh. Baru kelas. Remah. Ni semua tak boleh. Dah lah sebab yang dia. Nak natu apa? Itu kan natu, itu hantu. Allahu Akbar. Kita pilih Ya'juj dan Ma'juj. Boleh? Ayat dan juga hadis yang banyak. Perkataan Ya'jujun wa Ma'jujun. Asal usulnya. Ajjad an-naru ajjan. Ini asal usul perkataan Ya'juj. Ada kata dia adalah daripada perkataan Arab. Ada kata dia bukan asal usul perkataan Arab. Nah memang bu. Ada ad-daba yu'addibu ta'diban. Tetapi apabila sebut ajjad an-naru, api itu dikatakan ajjad apabila dia menyala. Jadi makna Ya'juj ini, ajjad Ya'juj menyala. Ajjad iza al-tahabat, apabila dia membakar. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini ada katanya dia bukan perkataan Arab. Ada kata dianya adalah daripada perkataan Arab yang membawa makna membakar. Diambil daripada perkataan Arab, membakar. Ataupun mungkin maksud dia iaitulah cepat. Itu dari sudut ringkas, asal usul perkataan. Ada perkataan yang kita ambil daripada perkataan Arab secara asal,
ada juga yang bukan perkataan Arab. Macam kita dikata bahasa Ajam. Bahasa Ajam. Kita bukan Arab. Dia panggil Ajamiyun. Mana ada orang nama Arab Soliano, David Beckham, Ronnie, Ronaldo. Itu bukan sama masalah. Kita Superman. Ada orang Indonesia nama Suratman. Kita pula Jeman. Kan? Leo, Sirah, Jenak, apa semua kan. Yang nama Arab, Hidayat, Nurul Ansyiqin, Abdul Samad, nama-nama itu sendiri. Ini rengkah je lah tentang asal-usul. Kita nak tengok slide ni ada, iaitulah nama. Ya'juj dan Ma'juj itu, iaitulah sejenis manusia. Dia sebut Ya'juj Ma'juj ni daripada manusia. Keturunan Adam dan Hawa alaihissalam. Ada tuan-tuan tengok dalam bacaan yang lain, dia bukan manusia. Ya'juj dan Ma'juj ni bukan bangsa manusia. Dia bercakap pelik, manusia pun tak faham. Ada juga pendapat yang mengatakan, mengikut Ibn Jarir, dia kata Ya'juj dan Ma'juj ini asal keturunan Nabi Nuh, dan Nuh itu secara qat'i berasal daripada Hawa. Maksudnya keturunan manusia lah tu. Adam, Idris, Nuh. Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Yafis, ayah kepada Tar dan Hafiz, dan ia adalah anak Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh salah satunya nama iaitulah Yafis. Ada kisah Nuh tu Kan'an kan, yang tak nak ikut bahtera Nabi Nuh. Begitu juga ada disebut di dalam Al-Quran, yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqula labbaik. Apa makna labbaik? Kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita pergi ke Mekah, disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Kita tak dengar kat surah ni kita bertalbiyah. Tapi kalau pergi haji, umrah, dengarlah labbaik la ni seruan kamu, kami sahut. Talbiyah lah, talbiyah. Ada mutawif ketika dia bawa jemaah, dia bukan biasa sebab suara dia sedap. Di atas bah pun dia bernasyid. Dia bernasyid. Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Jadi tak tidur lah muka suara dia sedap. Kalau suara Ustaz Rami Sarip, tidur je mak. Allah, itu dia panggil talbiyah. Jadi kita tengok apa maksudnya labbaik. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqul labbaik wa sa'yaka wal khairu fi yadika fayaqulu akhrij ba'san nar qala wa ma ba'sun nar qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'a wa tis'ina fa indahu yashibus saghir. Ni sifat jenis Ya'juj tu macam mana? Jadi mata sepik. Yashibus saghir. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Qalu wa ayyuna zalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulun wa mi Ya'juj wa Ma'juj alfun. Kita ni kita dengar dalam bacaan, tengok TikTok, kemudian macam majalah, makalah, dalam kartun. Dan ini dia susun ayat-ayat. Cerita Ya'juj dan Ma'juj ini bukan dalam majalah hari ini, ataupun Mangga, ataupun Lawak Jenaka, Lawak Antarabangsa, Uda dan Dara. Dulu kita belajar kitab-kitab kecil tu dia. Lawak Antarabangsa bukan Uda dan Dara. Apa dia? Tantintun apa benda? Oh, memang tak baca majalah gila-gila. Ada kan? Macam-macam kan? Apa dia ni? Gila-gila? Ikut Suhaimi lah. Gila-gila remaja tu Faizal Hussein. Itu bukan masuk di dalam majalah itu. Tuan-tuan cerita tu mungkin boleh buat imajinasi, khayalan. Ini cerita hadis, cerita Quran. Jadi dia bawa semua dalil-dalil Ya'juj dan Ma'juj, termasuklah ada dalam surah Al-Quran. Tuan-tuan boleh rojok. Dalam Quran juga cerita Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Anbiya. Tapi ayat yang panjang ada pendek-pendek, yang pendek saja. Contoh, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah mereka dikurung
pada zaman Sultan Zulkarnain, diturun dengan besi dan dia berada tu banyak bersilah. Salah satunya ada kata di Azerbaijan. Dia duduk itulah di antara gunung yang mereka tak boleh keluar. Walaupun semenjak dia kurun, dia tebuk punya tebuk sampai sekarang pun tak tembus. Kalau dia tembus keluar Ya'judnya, habis kita semua. Itu tanda nak kiamat lah tu. Banyak-banyak bertaubat. Dia sebut tadi kan, hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud. Jadi cerita tu bukanlah cerita majalah hari ini tadi. Futihat Ya'juj wa Ma'jud. Tembok yang ditembuk daripada dulu sampai sekarang tak tembus-tembus. Tuan-tuan boleh tengok dalam lakaran cerita hadis. Sehingga apa dia? Sehingga mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kalau kita kupas juga, kalau ada masa. Hadis tadi macam mana? Allah berfirman, wahai Adam. Lalu Adam pun menjawab, aku sambut panggilanmu. Apa dia tadi? Labbaik Allahumma labbaik. Seruanmu kami sambut. Panggilanmu kami sambut. Nun 7 ufuk kita datang menyahut, iaitulah talbiyah. Itu sunat mentalbiyah. Itu sampai daripada labbaika, kita panggil talbiyah. Kat sini bukan haji umrah, tetapi anak-anak sebut perkataan labbaika. Apabila Adam menjawab, aku menyambut panggilanmu, ya Allah, labbaika. Dan dengan bahagia aku menerima perintahmu. Segala kebaikan yang berada di tanganmu. Kemudian dia berfirman, keluarkanlah pasukan ahli neraka. Adam bertanya, apakah pasukan ahli neraka itu? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, ada 999 orang. Ini kisah Ya'juj Ma'juj ni. Ini bakar biuk. Anda juga buat bahkan sampai digambarkan, kalau dia turun apabila terlepas nanti kepada satu sungai, dia minum air sungai, sampai datang yang terakhir, tak boleh minum dah. Kering habis. Itu rasanya di Indonesia kot 20 juta ke macam mana umat Islam kan. Tapi kalau dia minum sungai, tak kering. Kita ni kalau minum sungai Kobok, tak kering tuan-tuan. Tapi ramai dah banyaknya jenis, iaitulah Ya'juj dan Ma'juj. Disebut dia tis'atu wa tis'una wa tis'ina. Alpun tahu? 1000. Dari setiap 1000 orang, ada 999 orang. Maka ketika itu anak-anak kecil, ni dia cerita ni, rambutnya mendadak beruban, setiap orang yang hamil melahirkan kandungannya, dan kamu melihat manusia sama mabuk padahal mereka tidak mabuk. Hum kasukara, seperti orang yang mabuk terhoyong-hayang tak sedar. Kalau kau tak tahu kiamat, kadang-kadang kebakaran saja, negara saja. Woi, kalau motor, semua pakat panik tuan-tuan, turun daripada tingkat buruk, baru sikit ya, semua tak sedar. Sudah sedawan air, semua pakai seluar, dia telanjang. Contoh lah kan, mana sudah nak cari tahu, pakai begitu saja. Itu barulah terkejut. Ini tuan dah juga, dia kebangun macam keadaan sukara. Ini pun perkataan sukara ni, anda nak tegur, tuan-tuan jangan salah sebut. Sebab ada tu imam baca, Allahumma ja'alna minas sakirin. Anak rasa gerak je nak jentik telinga tu imam. Ni sukara tau. Sukara ni bukan orang bersyukur. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu sukara. Sukara ni mabuk. Ini Nabi sebut, iaitulah mereka bangun wahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kan? Mereka bukan mabuk, tapi kerana azab itu macam orang mabuk. So, perkataan sukara. Tadi, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu sukara orang mabuk. Sebab itu, sahabat, apabila mereka mabuk-mabukkan sebelum diharamkan arak, kan belum diharamkan, mereka minum khamar itu. Tiba-tiba mereka solat, baca surah Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum. Jadi ada 12 ayat. Padahal 5 ayat saja. Selepas baru minum khamar. Kalau mabuk boleh tu ada abidum ma'abattum wala antum
Anda tak pandai nak buat lolak macam tu. Orang mabuk macam tu lah. Tak jumpa lakum dinikum waliyadin. Kenapa kan? Kerana mereka baru lepas minum khamar. Lalu tu ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus salat, jangan kamu hampiri salat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Selepas daripada tu ayat ni sahabat memecahkan tempayan-tempayan Allah, mereka tak fikir rugi boh. Ada satu motor 20,000. Ada satu motor 30,000. Mereka perang berpuluh-puluh tahun. Khamar ini. Ni kita tangguh lah. Kita laksana Islam ni lepas merdeka 60 tahun lah. Kita tangguh lah. Kan baru 60 tahun. Cukup 100 tahun. Motor hari ni 101 tahun. Allah mentawil umrah. Moga Allah panjangkan umur. Nampak tutur hari ni 110 tahun. Kita merdeka 60 tahun lebih. Kita buat alasan lah kita laksana Islam ni. Habislah 70 tahun. Sahabat tak tangguh bau. Nabi duduk 53 tahun kat Mekah kan. 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Umur 13 tahun berdakwah di Mekah. Tak boleh tertegak negara Islam. So pergi ke Yasrib. Sebelum tu pergi ke Taif. Sebelum tu pergi ke Habsyah kan. Bukannya 67 tahun merdeka. Hanya 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nabi tu wafat. Diwafatkan oleh Allah sebab Islam telah tertegak. Tu ambil pengajaran. Jangan buat tangguh-tangguh begitu nak hukum nak sana. Sahabat tu ayat ni mereka pecahkan tempayan Arab. Mereka tak fikir cukai pendapatan. Kena tunggu dulu untung. Nanti rugi. Masa tak sesuai. Masyarakat majmuk tak setuju. Jangan. Mereka pecahkan tempayan Allah. Ketika itu mereka tak fikir kerana ikut arahan Allah. Ambil pengajaran sambil-sambil kita kuliah ni. Kau faham tu faham. Angguk. Esok balik Johor. Sebelah hari bulan. Mengundi. Hadirin sidang jemaah, ini cerita apa dia ni? Cerita berkaitan dengan sukara. Jadi jangan doa Allah majalna minas sakirin. 3 kali tu. 3 kali minta. Sebab mungkin dia nak touch hati orang ataupun supaya terasa sedih. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang bersyukur ya Allah. Tapi dia sebut Allah majalna minas sakirin. Nak menangis ni. Allahumma jalla minas sakirin. Itu rasa nak sepak. Sebab apa dia? Ya Allah, jadikanlah aku kaki-kaki botol, ya Allah. Sakiri orang mabuk, boh. Sakiri orang mabuk. Kalau kamu nak minta orang bersyukur, syakiri. Itu biasa tu. Syakara, bersyukur. Sebab itu ada kata syukran kasiran. Lain syakartum lazidannakum, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat pada kamu. Walain kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu kufur azab aku teruk. Lain syakartum, Nabi Quran tak kata lain syakartum, jika kamu mabuk sikit, jika kamu mabuk banyak. Jadi betul kan? Allahumma ja'alna minasyakirin. Nak menangis pun boleh lah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur. Ini jadikanlah aku peminum arak ya Allah. Ulang balik. Allahumma ja'alna minas sakirin. Jadikanlah aku kaki-kaki botol ya Allah. Nak kita nak tapar macam mana? Gerai-gerai aja. Tak apalah, moga dia bukan niat nak suruh kita mabuk semua sekali, tapi betul kan? Kalau nak minta bersyukur syakirin. Bukan Allahumma ja'alna minas sakirin. Sakara mabuk. Orang yang seorang mabuk sakirun. 2 sakironi. 3 sakiruna. Dah ada minas sakirin kan minas syakirin. Okey, betul kan? Jadi kalau aku orang bersyukur, Allahumma ja'alna minas syakirin. Jangan kata Allahumma ja'alna minas sakirin. Jadi kalau aku orang yang minum arak. Jadi kalau aku orang yang mabuk. Jadi kalau aku pegang kaki-kaki botol. Dah kita nak amin juga. Amin, muka tak tahu makna amin. Maka mabuk ketum semua sekali. Allahu akbar. Sukara, mereka bangun dalam keadaan wahum bisukara, walakin tetapi bukan mereka mabuk, kerana teruknya azab Allah syadid, iaitulah pedihnya azab Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan kita kalau bukan pasukan neraka itu hanya 1 orang di antara 1000 orang? Beliau menjawab, bergembiralah kerana di antara kamu hanya seorang sedang dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Ini lah. Hadis dalil nak cerita Nabi sebut. Tadi Quran sebut adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil yang pertama. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada, ini cerita pasal asal usul lah. Sifat ciri ni banyak anak kat dia lah. Untuk menunjukkan cerita Ya'juj Ma'juj ni. Ada 10 ni tanda-tanda kiamat ni. Bukan cerita dongeng ataupun legenda, mitos macam Malim Kundang. Belum tentu.
Boleh pengajaran cerita rakyat kan. Kalau kita Malaysia ni dia ada tanggang anak derhaka. Versi Indonesia Malim Kundang. Tapi tak ada dalam Quran. Ni cerita Quran, cerita hadis. Ya'juj Ma'juj. Tanda 10 tu salah satu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sifat dia apa dia? Ya'juj Ma'juj berasal daripada anak Adam, dan kalau mereka dilepas ke tengah-tengah manusia pasti akan merosakkan kehidupan dan juga penghidupan mereka. Dan tidak seorang pun dari mereka mati melainkan meninggalkan 1000 orang keturunan ataupun lebih. Kalau seorang tu melahirkan 999, Tuan dah juga cuba gambarkan gambaran kalau mereka pergi ke sungai, maka mereka minum sampai kering air sungai. Kalau dia lepas daripada tembok yang katanya ada banyak tempat lah, salah satu di Azerbaijan lah, salah satu di Iraq lah, salah satu tempat pergunungan-pergunungan di Turkistan lah. Ini kawasan yang ada, iaitulah pendapat masing-masing. Sifat Ya'juj dan Ma'juj, iaitulah jenis bangsa yang disebut dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, iaitulah kaum yang besar yang akan muncul di akhir zaman. Sifat Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ada tuan-tuan jangan kata ni Ya'juj ni mata sepek. Ini Ma'juj ni jangan. Ini sekadar iaitulah untuk serupa sifat mereka. Maaf ya kalau ada orang yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama disebut dalam hadis, dia seperti anak cucunya. Cucu cici Adam lah, ada kata melalui Nuh tadi, yang tidak fasih berbicara. Sepek matanya, kecil hidungnya, terang merahlah rambutnya, dan lebar dahinya. Ada Ya'juj Ma'juj dekat Bukit Bintang tu banyak. Orang rambut perang. Mandi air karak. Maka nak jadi Ya'juj. Yang anak kita jadi Ma'juj juga. Rambut tu kuning, merah, hijau. Rambut perang tu lah. Buat rambut kotak perang tapi nak jadi Ya'juj Ma'juj apa dia? Rambut merah bawah. Rambut merah tu. Kadang-kadang mak dia dengan anak dia itu. Baru 3 waktu repot kat nak kita tengok kejut gitu. Rambut kuning mak dia. Pakai belas, pakai miniskirt. Anak pun ya Allah. Kalau kita nak didik anak-anak Ya'juj ni payah. Tak kata sebut nama tak apa kan. Ya Allah, rambut perang pakai seksi. Ini ciri dia. Hak mata sepek, kemudiannya bukan sekadar kecil hidungnya, perang ataupun merah rambutnya, begitu juga lebar dahinya. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Harmalah, daripada ibu saudaranya, Rasulullah pernah berkhutbah sedang jari baginda didebat kerana disengat. Kalau lalu baginda bersabda, ketika mana Nabi berkhutbah, ada sedikit yang mencederakan agak bengkok. Ini dia bagi tahu macam mana bentuk ni. Kamu mengatakan tidak ada permusuhan, padahal sesungguhnya kamu sentiasa memerangi musuh, sehingga datangnya Ya'juj dan Ma'juj, dan lebar iaitulah dahinya, sepek matanya, menyala-nyala merah rambutnya. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti palu, iaitulah matin. Apa benda ni? Tuan-tuan pernah dengar atau perkataan wajahnya seperti palu ataupun martir? Cuba google sebentar. Apa dia? Orang kat sini, apa dia? Batu kan? Abang Ading, ni cikgu ni. Tanya AI. Al-Ustaz Al-Google wal Facebook si wa AI. Jangan tanya tu. Tu tadi. Tapi nak gambarkan jenis, iaitulah ada 3 golongan Ya'juj dan Ma'juj dalam asal. Asalnya pula kata-kata sahabat. Tadi hadis, Quran pun ada. Disebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj ada 3 golongan. Satu golongan tubuh seperti pohon yang sangat besar. Nombor 2, satu golongan yang tingginya 4 hektar. Kalau kita Kelantan, sejengkal, shibran, sehektar, sedepoh. Tuan dah, ini semua banyak bersih lah. Kata kecil tapi panah. Ada kata dia macam manusia, tinggi macam manusia, 2 kaki, tapi hati lebih daripada binatang. Dia punya ganah, singa pun kalah. Tuan boleh gambarkan singa apabila dia makan pelanduk. Ada 10, macam kafirana begitu. Sifat kebinatangan. Ini jenis Ya'juj Ma'juj. Satu golongan
yang membentangkan telinganya dan mempertemukan dengan telinga satunya, telinganya panjang dan lebar. Telinga ni bercantum di antara telinga ini. Semua ni gambar-gambar yang disebut, iaitulah dalam asar lah. Bang, jumpa apa dia mati tadi? Jangan pemain bola Sepanyol pula. Macam jenis nama orang. Macam emo, bukan macam emo, macam raksasa ataupun macam bulldozer. Jenis begitu kan. Kalau muka hasa macam ni ada syurga apa. Jangan buka yang je maju. Contoh ya. Ini pun cerita-cerita ni tak payah kita ambil daripada sunnah. Kemudian ini pun ada sikit lagi. Diwayatkan Sahih Bukhari. Hadis pun iaitulah sahih. Sebut Bukhari sahih. Sebut Muslim sahih. Kalau sebut hadis Bukhari Muslim, dia panggil kakak muttafaqun ittifaq. Semua hadis sahih. Anda baca sebahagian. La ilaha illallah wailul lil arab min syarri qad iqtaraba futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj. Nabi cerita lagi mislu hazihi wa halaqa bi asma'i al-ibham wallati taliha qalat Zainab bin Jahshi faqultu ya Rasulullah afatahliku rafina as-salihun qala na'am idza kathural khabath. Apa makna dia? La ilaha illallah, there is no god except Allah. Tidak ada Tuhan yang layak kecuali Allah. Nabi kata wailun ni neraka wil, ada dua makna. Neraka kan ada wailul lil mutaffifin, neraka wil bagi mutaffif. Mutaffifin ni sifat orang yang agak tak jujur. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang yang apabila dia menyuka, menimbang, mengukur, dia tidak menyempurnakan timbangan. Nego ni jangan, tapak neraka wil. Wil juga ada dah, wailul lil musallin, neraka wil juga bagi orang sembahyang. Kalau tuan-tuan sembahyang pun neraka wil, agak-agak tak sembahyang, wailul likulli humazatil lumazah lah jawabnya. Ni orang yang lalai tadi kan, allazina an salati sahur. Lalai pun dapat neraka wil kan. Sahur tu ada 4 pembahagian. Yang pertama lalai daripada niat. So niat sembahyang kerana Allah. Jangan nak menunjuk pada tu imam, nak menunjuk pada bakal besan, nak menunjuk pada Pak Menteri. Ni sahur 5 kali. Datuk Seri nak tupas sembahyang. Padahal sembahyang dah rumah tu undi punya pasar. Aduh lah. Ini berlaku di sebuah negara namanya Pasir Berdengung. Katanya, sembahyang kerana Allah, bukan kerana. Nombor 2, sahut daripada, bukan niat, daripada kaifiatus salat, cara sembahyang. Sebab tu kena belajar niatul musalli tu. Cara rokok, cara i'tidal, cara sujud. Kalau tak belajar, macam-macam. Takbir saja. Allahu Akbar. Macam atomel, macam-macam. Belajar cara. Nombor 3, ruh ni lalai daripada hikmatus salat. Hikmat salat untuk mencegah fahsyat dan munkar. Aqimus salat, Allah suruh dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat boleh mencegah fahsyat dan munkar. Tapi dia semayang dengan munkar macam mana? Zina, semayang. Semayang, judi. Minum arak, semayang. Jadi sama-sama naik. Sepatutnya kalau dia semayang mencegah fahsyat dan munkar, maksud dia sahul ni. Dia orang lalai, itulah hikmah salat. Dan nombor 4, sahun an ruhis salat. Semayang ni lalai daripada ruh salat. At-taqwa hahuna. Ada kata hadis Nabi, ada kata asal. Ada kata sahabat kata at-taqwa hahuna, Nabi pun letak kat sini. Takwa itu di sini. Kita saya bertakwa tau. Kalau banyak-banyak saya paling bertakwa. Awak semua cikgu tak takwa. Saya lah ustazah paling bertakwa. Kalau dia cakap di Biblia begitu, belum tentu. Itu bukan takwa, itu marwah aku. Takwa kat sini dia kata bukan kat mulut. Ada orang dia tak tunjuk takwa. Jadi betul lah. Iaitulah lalai dari sudut ruh, dalaman, spiritual. Maka sembahyang kena khusyuk. Ulang balik bang. 4 orang yang dapat wil. Neraka wil. Wailun ni dia. Yang keduanya, wil ni neraka paling sejuk. Neraka yang banyak. Sakar, Lazar, Utama, Hawiyah, Sa'ir, Jahannam. Satu lagi. Kena ingat boh, nar lah. Nar. Nama neraka nar. Sampai kita kata tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Jangan betul pula nama anak. Apa dia? Muhammad naru jahannam. Muhammad nama molek dah. Nar lagi, jahannam lagi. Jadi ingat ada 7 nama neraka. Ulang balik kan? Sementara minum air. Nama neraka. Sakar, Lazar, Utama, Hawiyah, Sa'ir, Jahannam dan juga nar. Sampai disebut nar Jahannam. Betul? So, dalam banyak-banyak neraka jenisnya, jenis wil.
Wail ni diterjemahkan bukan celaka. Wailun lil musallin. Celaka bagi orang sembahyang. Wailun neraka wail bagi orang sembahyang. Wailun jenis neraka paling sejuk. Sedap ustaz. Orang ni panas, kita sejuk. Sedap mu kata. Balik malam ni. Balik kuliah maghrib, habis isyak sama makan nasi lemak roti jala, dalam pukul 9.30. Tak tidur lagi kan? Tengok TV apa semua, 10.30. Okey, tidur pukul 11. Okey, kakak bertidur dalam bilik, abang tidur dalam peti ais. Okey, jangan tidur kat bawah tu, dekat beku tu. Dekat awak freezer tu, kemudian jangan tunggu lama kak. Kakak letak dalam sejam setengah cukup lah. Lepas tu kakak call ustaz. Abang, mari talqin. Confirm mati ya. Nak bagi tahu sejuk boh. Sejuk ni kalau tuan-tuan kasih gambaran sejuk, kalau kat Eskimo ataupun kadar bukan kosong, negatif. Agak ni sejuk tau. Jangan sejuk lah sedap. Sejuk kalau sejuk sangat boleh jadi beku, boleh jadi mati kerana kesejukan. Maka neraka wail ni jenis neraka sejuk. Wal-i'azubillah. Habis, kat mana tadi wail tadi? Wail tu banyak perkara kan? Wailul lil mutaffifin, kemudian wailul lil musallin. Kita telah kupas jangan kita dapat neraka wail walaupun kita sembahyang. Dalil sunnah. Ni. Celakalah wailul lil Arab. Celakalah orang bangsa Arab. Nabi sebut ni. Tapi jangan kita kata itu Arab aja, kita Melayu tak celaka. Tak ada lah Nabi kata wailul lil malayuyin maliziyin. Ada wailul lil kelantaniyin waselanjuriyin. Wailul lil Arab. Kalau kita ni tuan-tuan dapat juga neraka. Sebab hadis Nabi apabila dia sebut orang ada ciri itu masuk lah. Dapat neraka juga. Kan? Nabi pesan pada siapa dia? Abu Sufyan. Kita kena jugalah. Sebab Nabi kata, ya Abu Sufyan. Abu Sufyan orang Arab. Pada tahun 8 Hijrah, Abu Sufyan memeluk Islam. Sebelum tu dia menentang Islam. Jadi ambil pengajaran wahai Abu Ludin dan juga Abu Yusri. Ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, qul amantu billah. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian kamu istiqamah. So kita ni, apabila Nabi besar pada Abu Sufyan, kita kena ambil apa pengajaran yang pertama? Tuan-tuan kena beriman. Dan setelah tuan-tuan beriman, tuan-tuan kena istiqamah. Bukan Abu Sufyan saja, kita orang Melayu pun. Dan bukan orang lelaki saya, orang perempuan. Buat kerja kena istiqamah, kena Islam. Okey, Nabi besar budak. Nabi kata, ya Aisyah. Wahai Aisyah. Nabi besar pada Aisyah, tapi kita lelaki pun sama. Sebelum kamu tidur, wahai Aisyah, kamu lakukan 4 perkara. Yang pertama, khatam Quran. Aisyah boleh? Aisyah pakai spek. Ni Aisyah tak pakai spek. Aisyah nombor 3, Aisyah nombor 4. Bukan nama Aisyah pun. Ini nama Ruqyah. Ini nama Ramlah. Ini nama Nur Dayana. Yang ni namanya Suzi. Ya, tapi Nabi tak kata ya Suzi. Ya Aisyah. Tapi Nabi bersama Aisyah kita kena buat. Sebelum tidur, khatam Quran. Abang, sebelum tidur, hendaklah kamu pastikan para Nabi, para Rasul bagi syafaat kepada kamu. Sebelum kamu tidur, kena pastikan seluruh umat Nabi. Umat Nabi sekarang ada 2 bilion. Penduduk dunia ada 8 bilion. Anda nak jaga hati 25 orang ni payah dah. Anda lama sikit, semua orang suka. Bagus Ustaz, 50 minit okey lah. Oh tu pula, kuliah Ustaz semua lama. Dia pula tak suka. Oh tu pula kita buat pendek, habis isyak. Oh pendek ni Ustaz. Apa tak panjang? Tu baru jemaah 25 orang. Kan? Nak jaga 2 bilion, nak pergi payah. Tapi ada petuanya. Semua seluruh umat Islam suka pada anda. Dan nombor 4, sebelum kamu tidur, wahai Aisyah, kamu tunaikan haji dan umrah. Aisyah, keluar duit 33,000 sekarang. Keluar sekarang. 33,000 apa je Ustaz ni ada 10 riyal, 20 riyal. Kan? Tapi sebelum tidur, kena seolah-olahnya haji dan umrah. Paket ikut paket. Yang pertama maksud Nabi sebelum tidur, baca Qul Huwallah 3 kali. Kan baca Qul Huwallah tu pahala sama dengan kita baca khatam Al-Quran. Nabi kata, Suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu la ta'dilu menyamai sulusul Quran, 1/3 Quran. So kita baca 3 kali, 3/3. Jadi bacalah. Sebelum tidur. Bukannya 15 jam. Kami sambil buka baju je. Kami malam Jumaat.
Qul huwallahu ahad. Lepas tu silaplah. Faham? Sengih. Ambok dah. Jangan duduk 3, 2, 1 action. Ni doa pun tak baca. Ya Allah. Cuba test sikit. Doa jimat sekali. Kan doa makan je. Anak dah 3 ni. Mudah sikit ni sporty kata muka macam hemok MC biasa dia. Doa sekali. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Mana dapat pahala walaupun melakukan hubungan intim antara suami dan isteri. Allahumma ya Allah ya jannibna, jauhkanlah kami asyaitan daripada syaitan. Sebab hubungan itu kan laki suami isteri ni kan halal. Apa makna nikah? Perkahwinan. Yang kita menyediakan apa? Zahir dan batin. Sana tu batin lah. Melepaskan syahwat. Dapat pahala tau. Apa dia? Jannib nasyaitan. Wa jannib syaitan ma razaqtana. Dan kalau kamu bagi rezeki berbentuk zuriat ni, dapat anak, jauhkan juga daripada syaitan. Baca bismillahnya, takbirnya. Bukan 3, 2, 1, go. Itu tasyanggu. Lepas daripada tu kakak, sambil-sambil betulkan cadar tilam tu, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Aisyah juga dipesan, sebelum kamu tidur, hendaklah kamu pastikan para Nabi, para Rasul bagi syafaat kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi suruh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamu selawat Ibrahimiyah. Fil alamin innaka hamidum majid. Man salla alayya marratan sallallahu alaiha biha syaratan. Siapa selawat kepada aku 1 kali, Allah selawat balik padanya 10 kali. Hanya sekali kita selawat. Ini kan pula Allah selawat balik pada kita 10 kali. Apa makna selawat? Kelebihan selawat tadi, kita selawat pada Nabi sekali, Allah selawat balik pada kita 10 kali. Sampai dalam khutbah tu macam jadi rukun. Kalau Tok Imam baca, kan ada 5 rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Kau tidur tadi? Tidur tadi? Tidur tuan-tuan, balik cek balik. Akak, cek. Abang pergi tadi khutbah tajuk apa? Dia tak ingat tajuk. Tidur tu. Duduk main gadget. Kau boleh percaya sangat ni? Duduk main telefon. Masya Allah. Kena dengar rukun khutbah. Wahai lelaki, wahai ayah. Simpan dulu gadget itu. Yang pertama, rukun khutbah kena ada, iaitulah memuji Allah. Paling tidak, Alhamdulillah. Rukun tu. Khotib kena naik sebab itu, dia baca. Salam tu sunat Kemudian selawat pada Nabi. Kemudian pesan supaya bertakwa. Kemudian baca ayat Quran. Dalam mana-mana 2 khutbah. Kemudian doa. Ada 2 minit setengah boleh khutbah. Jadi kalau tak imam sakit perut, abang pun boleh. Bangun kat sini. Alhamdulillah. Habis. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Boleh? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Habis 3. Qala Allah Ta'ala wal asr innal insana lafi khusr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Sidang jemaah sekalian, jagalah masa, hargailah masa. Rabbana ighfir lana dzunubana. Habis duduk. Selesai. Ini tak baca khutbah apa? Tu email bini muda. Tu email lawak datang. Jangan gitu, boh. Ini cerita pasal rukun. Jadi kena pesan tu. Nak bagi tahu ni cerita pasal rukun. Rukun khutbah ada. Rukun nikah kau tahu. Rukun nikah sekali. Ada lama tak nikah Ustaz. 5 juga. Pasangan lelaki, pasangan perempuan, ada wali. Wali ayah dia ke, atuk dia ke, adik-adik lelaki dia wali mujibir, kau wali hakim, kau wali sultan. Lepas tu, 2 orang saksi. Akhir sekali. Ijak kabur. Boleh saya lagi tu. Dia sudah sempurna rukun nikah tu. Allahu Akbar. Okey, kembali abang dia. Selesai ni. Kita cerita pasal apa ni? Cerita pasal selawat pada Nabi sebelum tidur. Okey, selawat. Seandainya sekali sahaja kita selawat pada Nabi, Allah selawat balik pada kita 10 kali. Ulama muhaqqiqun menyatakan, seandainya sekali sahaja Allah selawat kepada kamu sepanjang hayat hidup kamu, kalau 101 tahun Tuan Mahathir ataupun Ustaz 53 tahun, hanya sekali saja Allah selawat pada saya, cukup dengan sekali selawat Allah pada saya menjadi guru yang dirahmati, menjadi suami yang dirahmati, menjadi isteri yang dirahmati, menjadi staf yang dirahmati, menjadi hamba yang dirahmati. Ini kan pula kalau 10 kali.
Inspirasi, motivasi, banyakkan selawat. Selawat ni Allah bagi untuk kita rahmat. Allah doa kesejahteraan, keamanan, ketenangan. Bukan kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah pun jawab Allahumma salli ala Yusri, Allahumma salli ala Yuludi, Allahumma salli ala Sahibi. Dia tak sebut begitu. Tapi salli itu banyak mana. Salli itu maknanya salah satu doa. Doa. Allah doa untuk kita. Salli itu salah satunya maksudnya iaitu selawat. Kan? Solat itu sendiri kan doa. Apa makna doa tadi? Cikgu Din? As-salat makna ad-doa. Solat, pray itu sendiri doa. Dari sudut entomologi, dari sudut bahasa doa. Kan ada solat penuh dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Allahumma hdini fi man hadayt. Doa. Rabbi ighfirli warhamni. Doa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Rabbi ighfirli. Kan Rabbi ighfirli warhamni. Cuma kita tak baca terjemahan. Setiap kita baca, jadi tak khusyuk sangat. Nombor 3. Pastikan istighfar. Minta ampun, minta maaf pada Allah seluruh umat Islam. Nak sebut 2 bilion, ayo apa? Tak, bukan 2 bilion. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-aya'imin wal amwat. Rangkum semua sekali. Bukan kena sebut ampunkanlah Suhaimi, ampunkanlah Ludin, ampunkanlah Yusri, ampunkanlah Rizal, ampunkanlah Leha. Oh nyayo kita tak tidur kita. Sebut astaghfirullahal azim untuk kita. Kalau kita pandai kan, kita minta wali-wali daya kedua ibu bapa saya, wali-wali daina. Lepuklah wali-wali dina, wali ajdadina, wali jaddatina, wali ikhwanina, wali akhawatina, wali masyaikhina. Sebutlah wali asdiqaina. Tapi hujung tu jangan tinggal lah. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunkanlah juga sekalian dosa orang-orang Islam lelaki, orang-orang Islam perempuan, mukminin yang lelaki, yang hidup, yang mati. Mudah juga. Tak sampai juga setengah jam. Baca banyak-banyak bermula malam ni. Baca banyak-banyak. Rabbana solanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca banyak kan? Qalu subhanaka la ilma, banyak tu aja. Tapi hujung tu jangan lupa, astaghfirullahal azim. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Kalau tak nak sangat tu sebut satu persatu secara spesifik, lepas itu walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Nombor 3. Nabi surah Aisyah tahu. Kamu bukan Aisyah, kamu Suhaimi. Kamu bukan Aisyah, kamu Ludin. Kamu bukan Aisyah, kamu Yusri. Tapi kamu kena sebut juga. Sebab khitab ni, Nabi suruh Abu Sufyan, seluruh umat Nabi buat. Nabi suruh Aisyah, seluruh umat Nabi buat. Okey, nombor 4. Nombor 4 kah? Nabi suruh tunaikan haji dan umrah. Berat nanang kita. Nak tunai haji umrah pun dekat 10,000, 12,000. Nabi suruh sebut, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 3 kali. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Menyamai pahala haji dan umrah. Mudah sangat. Sebelum tidur, lepas pandai buat. Secara tak langsung kita dapat ilmu yang banyak. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 3, Nabi kata pada budak. Ya gulam. Ini bukan budak, mak budak. Ini bukan budak, bapak budak. Tapi Nabi kata tu. Tapi pesanan untuk Ibn Abbas waktu kecil tu, Nabi kata, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah, yahfazuka. Jagalah Allah, nasib Allah jaga kamu. Setiap khitab yang Nabi suruh walaupun pada budak, maka khitab juga umat Nabi. Hoklah 2 bilion ni buatlah. Itu cerita panjang. Sebab itu Nabi kata, kul, katakanlah wahai Muhammad. Kita berbaca, budak berbaca, perempuan baca, lelaki berbaca. Kul, wallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kul, a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Kita pun baca benda yang sama. Habis cerita. Cerita apa dia ni? Cerita pesan. Ni pesan ni pun sama. Akan bersambung bulan depan. Apa dia pesanan? Habis tutup. Wailun la ilaha illallah. Wailun. Iaitulah disebut tiada Tuhan kecuali Allah. Celakalah bangsa Arab. So tuan-tuan, jangan tuan-tuan nampak orang Arab Abu Lahab, Abu Jahal. Kita pun masuk juga Arab Ajam. Kalau kita tuan-tuan dipuji oleh Nabi lebih daripada orang Arab, takut kita juga dikeji oleh Nabi lebih juga daripada orang Arab. Pernah Nabi puji? Tuan tahu bukan Arab kan? Kita semua ni bukan Arab. Dia panggil Ajam. Orang Ajam. Antaranya bukan Arab. Nabi kata, Ajabul Imam wa paling ajaib iman siapa dia? Sahabat jawab malaikat. Nabi kata bukan malaikat. Kerana masakan malaikat tidak ajaib imannya. Sedangkan dia malaikat. Malaikat. Memanglah. Dia diciptakan daripada cahaya. Dia tak makan, tak minum, tak buat maksiat. Memang ajaib. Nabi nak sebut ni. Tuan tahu orang Ajam. Nabi kata, man ajabul iman, siapa paling ajaib? Dia kata kalau bukan malaikat, al-anbiya wa rasul. Para Nabi dan para Rasul. Betul lah.
Nabi banyak tau. 124,000 orang Nabi. Sini ada Nabi? Mana Nabi? Ini bukan Nabi, ini Nabi. Lu fikir sendiri. Mana ada Nabi? Okey. Tapi bukan juga Rasul. Masakan iman para Nabi dan para Rasul tidak ajaib sedangkan dia Nabi. Dia Nabiullah. Dia Rasulullah. Dia kekasih Allah. Mengucap pun kena sebut nama dia. Wa asyhadu anna Muhammad. Logik iman dia ajaib. 2. Nombor 3 Nabi siapa? Man ajabul iman. Siapa ni paling takjub ajaib iman? Lalu sahabat kata imanuna. Kalau bukan malaikat. Kalau bukan Nabi. Hamba orangnya. Sahabat betul lah. Sebab sahabat dia tengok Nabi bercakap dengan Nabi. Nabi kata, masakan iman kamu tidak ajaib, wahai sahabat. Sedangkan kamu tengok aku bercakap dengan aku, hidup sama dengan aku, tengok mujizat aku, makan minum dengan aku. Maknanya bukan malaikat, bukan juga Nabi dan Rasul, bukan juga iaitulah para sahabat. Allah nak angkat abanding, Abang Suhaimi dan jemaah muslimat sekalian lebih daripada keadaan itu. Nabi kata, ajabul iman. Orang yang paling ajaib imannya. Bagi mereka yang tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman denganku. Siapa dia tak pernah tengok Nabi? Kita. Tapi kita beriman kepada Nabi. Nabi upgrade kita. Nabi nak letak status yang tinggi. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tengok Nabi SAW, tapi dia tak beriman. Habis yang kedua. Tuba liman yarani. 2 minit lagi. Tuba liman yarani. Bertuah bagi mereka melihat aku. Wa aman Nabi. Dia beriman dengan aku. Siapa dia? Abu Bakar. Siapa dia? Abu Hurairah. Siapa dia? Abu Za'al Ghifari. Abu Jahal, Abu Lahab tak masuk. Kerana dia beriman dengan Nabi, tengok Nabi. Dan Nabi ulang lagi. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'u marratin. Lagi bertuah bagi mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman denganku. Cuma anak ulang tu 7 kali. Nabi tak kata begitu. Wa tuba dan bertuah bagi mereka yang tidak pernah melihat aku dan beriman dengan aku, sab'u marratin, 7 kali lebih bertuah. So kita juga. Jadi ambil hadis. Kita mungkin lebih hebat daripada orang Arab. Tak percaya? Siapa yang baca 7 kali, 8 kali, 9 kali depan Raja Arab, walaupun dia makan kepuk leka, walaupun dia mungkin kalau orang Melaka cencaluk, mungkin budu, dia boleh baca Quran depan orang Arab. Syekh Ismail Yasin sebagai contoh. Orang boleh qori baca Quran menang peringkat antara bangsa. Padahal orang jauh ni orang Asia Tenggara tapi baca dekat abang Arab. Kerana orang Arab sendiri pun tak boleh baca taranum begitu. Itu kelehebatan, iaitulah tuan-tuan. Ini upgrade sikit. Ini jangan nampak bangsa Arab saja. Anak akan kupas Ya'juj dan Ma'juj dan cerita berkaitan dengan celaka bagi Arab. Iaitulah orang Arab yang macam mana? Iaitulah bagi mereka yang berbangsa Arab. Kerana keburukan telah dekat. Pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sedikit demi sedikit. Diketu dah. Ni kan Nabi kata, mereka tebuk, mereka gerudi di antara 2 tembok yang begitu besar. Tuan-tuan tengok di antara gunung yang besar, mereka boleh saya kat sana. Mungkin tuan-tuan boleh tengok filem tu. Oh jenis ganah nak kata Transformer, nak kata Alien, nak kata ada filem ganah. Dia kalau terlepas dengan bilangan habis musnah kita semua. Dan Nabi kata kat sini ni sedikit demi sedikit tembok Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka seperti ini. Lalu baginda pun melingkarkan ibu jari dan telunjuknya tadi. Ni bukan ni, ini. Kalau kita kemas kejap gini, terbuka. Nabi tak beritahu. Dan Zainab bin Al-Najasyi ketika itu isteri yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di antara kami masih ada orang yang soleh? Ni ramai orang yang baik. Keluar Ya'juj dan Ma'juj apa jadi? Lalu baginda jawab, qala na'am idza kasural khabsa, ya, apabila keburukan telah banyak dan bermaharaja. Lelo, ada orang soleh tak boleh nak tapak. Soleh seorang, 1 juta orang jahat tak boleh tampung. Kan? Ada orang soleh ni seorang, 1000 kok jenis toleh. Tak nampak je, semua ni 1000 orang soleh, seorang orang toleh. Barulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ciri-ciri hadis yang menyebutkan banyak tapi anda tak boleh nak kupas panjang. Moga-moga bulan depan kita tutup pada yang ni Ya'juj. Jangan tuan-tuan belajar saja, lepas tu perangai macam Ya'juj juga, watak macam Ya'juj juga, kemudian perilaku macam Ya'juj dan Ma'juj juga. Hadirat-hadirat, bulan depan kita habiskan ini yang baik daripada Allah, yang kurang baik kelemahan saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua.